Iya tuh. Ini baru pelajar cemerlang, handsome, tampan, bergaya. Bukan macam pelajar macam ni. Alamak, abang suruh PJ, rambut terabai. Alamak, baju pula koyak-koyak, baju apa pula tu. Alamak. Baliklah weh. Rasa budak miskin dah kau ni. Budak lorong lah kau ni. Tengok macam aku, budak orang kaya, anak orang kaya. Kau macam kau. Rambut ala keriting, lepas tu baju koyak-koyak. Memang kau budak lorong ke? Budak miskin? Kau pun sama. Lagu. Itu budak lorong. Kau pula main tipu budak. Main tipu budak dalam kelas. Apa ajar kau ni? Ini sekolah mak bapak kau ke? Main tipu dalam kelas. Sekarang waktu PTPC kan? Belajar kan? Kau main tipu pula. Dah boleh kaya, abang dah belah tu kan. Kabut tak? Jadi nak nikah? Wah, boleh tak? Insya-Allah. Aku nak tanya kau lah sikit tu. Yang tadi tu yang macam kau detail tu, rasa tiba-tiba berubah kan? Tiba-tiba jadi macam bertanggungjawab, baik pula. Faham je tu. Aku boleh tahu apa betul. Lah dia datang lambat kat sekolah, acah-acah pula. Dia ada makwa tu lah. Ada makwa ni dia berubah, acah-acah. Kau nak tahu tak? Aku kawan dengan dia pun sebab kaya lah. Dah lemak dia tidak. Dia mampu dia.